Okey. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Dah masuk petang ni. Sekarang jam menunjukkan waktu 1:12 petang. So kat sini aku nak review lah satu produk yang ada, sebab ada orang tanya aku pakai apa, CarPlay, Motoplay apa ni kan. So ini adalah daripada brand Alien Rider. So Alien Rider ni dia adalah saingan terdekat untuk Chigi, okey. So brand ni aku kenal melalui Hezri, kereta Cik Hezri. So dia ada pakai lah apa Alien Rider ni di motor BMW dia kan, GS lah. So antara kelebihan dia masa tu adalah dia ada radar ni, maksudnya dekat belakang tu dia ada radar tu, boleh detect kalau ada kenderaan dekat belakang kita, dia akan bagi warning lah kan. Tapi macam aku nak cari yang ada quick release maksudnya aku boleh buka bila-bila masa kan. So yang ni dia didatangkan dengan quick release ala-ala macam apa BMW punya sistem. Tapi yang ni universal lah, boleh masuk dekat motor, mana-mana motor. Cuma dia punya ni agak, orang kata boleh tahan lah harga dia kan. Tapi kalau compare dengan Chigi yang datang dengan quick release, ini aku rasa murah lagi daripada apa yang aku survey. Lagi satu kelebihan quick release ni, kalau ada motor lain kita boleh transfer dia, tapi kena ada dia punya adapter dia ni lah kan. Adapter dia yang memberikan dia power lah kan. So lagi kelebihan Alien Rider ni sama je sebenarnya, dia macam Chigi, dia ada TPMS. Dia kira built-in lah, dia diberikan sekali TPMS, dan juga kamera depan belakang daripada Sony CMOS punya ni lah, sensor. So dia punya kamera punya resolution adalah 1080. Woi ya Allah, kena burung. So dia resolution dia 1080 macam tu. Tapi buat masa ni aku belum lagi dapat download. So setakat ni aku tengok daripada aku punya Motoplay ni, dia tak ada isu lah. So nampak macam video tu clear kan. Tapi nanti aku akan try lah, sebab masa aku datang tadi aku ada satu insiden lah, nyaris bertembung dengan sebiji lagi motor. Aku rasa dia tengok navigation handphone dia letak kat dalam bakul. Sebab masa dia melelong tu masuk ke lorong aku, mata dia pandang ke bawah mat. Aku punya panik, tak sempat nak buat apa-apa, nak break pun macam ini woi. Astaghfirullahalazim. Memang kena maki lah, takkan aku tak marah. Gila hang, memang mencari pasal betul dia. Aduh, kita ni dah habis hati-hati dah duduk dah, hang boleh masuk lewat rumah aku. So itulah dia antara kelebihan sekarang ni, yang mana kita kena ada dashcam untuk motosikal juga. So in case lah anything happen, dan kita ada sesuatu yang boleh membuktikan benda ni bukan kesilapan kita. Kalaupun kesilapan kita, at least kita boleh membuktikan, okey, ini kesilapan kita, okey, kita terimalah, kena bertanggungjawab. Betul tak? Jangan main pandai-pandai je, betul tak? So itulah antara sebab dia lah. Tapi kalau ikutkan harga dia memang sangat premium bagi aku. Kalau korang ada bajet lebih, bolehlah proceed. Tapi kalau korang rasa terlalu mahal, korang boleh ambil brand lain kan. Ada banyak lagi brand sekarang ni. So yang ni pun brand China. So not bad lah, quality not bad kan. Dia punya pemasangan sangat simple, semua ada dah, semua senang, just cocok-cocok macam tu lah. So itu yang aku suka lah pasal bila kau beli Alien Rider ni kan. So sebenarnya kalau nak pasang sendiri pun tak ada masalah pun. Dia ada kabel wire dia tu sambung ke bateri positif negatif. Satu lagi kau cari fuse ACC untuk motosikal kau, lepas tu selit je kat fuse ACC tu. So benda tu sangat simple So aku pun kadang-kadang tak faham juga macam mana orang boleh charge sampai 200-300 mat. Padahal hang cuma tolong
cucuk apa, cucuk sikit je, sambungan sikit, lepas tu wire hang sorok sikit, dah. Tak ada guna skill apa pun, tak ada nak kena apa, nak kena sambung-sambung wire ke, tak ada. Memang semua disediakan ya dalam kotak Alien Rider ni. Itu yang aku suka lah, dia bagi semua jenis mounting. So sebab memang aku nak pakai quick release, so aku pakailah quick release kan. So dia ada satu lagi jenis kat atas dia ni. Yang ni pun dia punya lock lah, kalau nak pakai yang apa, yang lock ni mana tahu kan hang terlupa password ke kan. Sebab manalah tahu, boleh buka benda ni, belakang ni boleh buka. So pakai dia punya adapter je lah, seketul. Tapi bila pakai dia punya pengunci tu, dia susah sikit lah nak buka pasang kan. Dia dah tak jadi macam quick release lah. So hopefully dia punya ni boleh bertahan lama. Sebab macam aku kan, aku motor pun biasa parking je. So ni antara salah satu sebab lah yang mana aku memang mencari quick release. So bila aku parking lama kat rumah, motor pun kadang-kadang hujung minggu je keluar. Macam minggu ni sekali ni je baru keluar. So aku boleh buka simpan dalam rumah. Dari segi safety kan, kalau korang takut, kadang-kadang bukan orang yang mencuri ni, kadang-kadang bukan mencuri pun, dia orang kadang-kadang lebih kepada vandalisme. Dia orang tak tahu lah caki ke apa, tak boleh tengok motor orang cantik ke kan. Kau curi benda ni, kau bukan boleh guna pun kan, tapi kau menyusahkan orang lain lah. Kau menyusahkan pemilik motor lah macam tu. So kalau bila boleh buka macam ni, at least kau tenang lah. Mungkin tak semua tempat macam aku, biasa memang aku parking kat tempat-tempat yang aku yakin selamat kan. Setakat kat office aku pergi kan, pergi macam tu je lah kan. So bagi aku ni lah dia kelebihan dia. So kalau ada siapa-siapa nak try, boleh nanti aku share beg kuning kalau ada. Sebab brand ni dia macam susah sikit lah nak dapat beg kuning. Macam aku request untuk dapatkan quick release ni pun dengan seller dia customkan apa beg untuk aku. Sebab bagi aku macam tak perlukan radar. Lagipun aku kalau boleh nak minimize lah bajet aku semampu, sekecil yang boleh kan. So ni first time aku try orang kata motor play yang premium. Hopefully dia betul dia bertahan kan sepanjang aku menggunakan motosikal ni. Mana tahu boleh transfer ke, kalau lah aku tukar motor lah, kalau tak semestinya kan. So macam tu lah. So itu saja kot untuk kali ni. So next time aku akan share pasal bag, tank bag aku pula. Tank bag ni memang cun, memang solid, memang aku rasa memang rider punya apa keperluan lah untuk motor-motor yang ada tank kan. So dia menggunakan apa orang panggil tank punya ni, fuel tank punya cap tu, dia pakai adapter kat bawah. So dia akan melekat lah. So dia ada macam sejenis, boleh orang kata kunci lah, dia lock punya tank bag ni, dia tak akan bergerak kan. Dia ada dia punya cara lah kalau nak buka. So nanti kita sembang lain lah Okay, setakat tu dulu di sini, sampai di situ dulu. Sampai kita berjumpa lagi. Okay, bye bye.